Semua orang yang mempunyai hernia cakra, masalah skiatik, masalah pada tulang belakang lumbar sepatutnya melakukan langkah demi langkah ini. Masalah tulang belakang kau buat kau tak dapat tidur lena dan kemudian kau bangun dalam keadaan tak selesa, rasa kaku dan habiskan sepanjang hari takut akan mengalami serangan sakit belakang atau sakit skiatik. Betul tak? Dalam video ini, saya akan tunjukkan 4 langkah untuk kau lakukan sebelum tidur, 2 minit yang akan menghilangkan semua ketegangan yang terkumpul sepanjang hari dan mengelakkan tulang belakang kau daripada menjadi kaku. Sebagai bonus, kau juga akan tidur dengan lebih baik, dapat tidur yang lebih berkualiti, bangun rasa lebih ringan dan urutan ini juga boleh memperbaiki fungsi usus kau. Dan yang paling penting, kau akan lihat yang kau tak perlu muda, kurus atau fleksibel untuk mempunyai tulang belakang yang bergerak dengan baik. Fenomenal. Aku nak kau gunakan video ini untuk buat setiap senaman bersama aku. Jadi, aku akan buat senaman tu pada masa yang sama aku terangkan. Jadi, ini membantu kau faham kenapa setiap langkah, setiap senaman itu penting, sekarang dan bila nak tidur nanti, hanya tekan play dan ikut arahan. Baring menghadap ke atas, boleh guna bantal yang kau suka untuk rasa selesa, luruskan kaki dan renggangkan kaki. Hati-hati. Bagi yang ada banyak ketegangan terkumpul pada otot psoas atau aduktor, kalau buka kaki terlalu luas, kau akan rasa bahagian pinggang ditarik, terangkat dari tilam dan memaksa pinggang. Dalam kes ini, rapatkan sedikit kaki sampai tulang belakang betul-betul rileks. Dalam posisi ini, lihat dan hanya goyangkan kaki keluar dan ke dalam. Anda akan lakukan ini 20 kali. Atau kira-kira selama 10 saat secara mental. Di sini, anda sudah boleh rasa kaki dan pinggang mula rileks. Dengan sedikit pergerakan sahaja, kita sudah mula melegakan ketegangan sepanjang hari. Sampai satu batu dari retek. Langkah kedua, kita akan melegakan otot piriformis dan saraf skiatik. Sebenarnya, semua orang yang ada hernia cakra, masalah pada saraf siatik, masalah pada tulang belakang lumbar patut buat langkah demi langkah ini. Tapi, senaman khusus ini memang istimewa untuk mereka yang duduk lama. Masih dalam posisi terlentang, sekarang anda akan bengkokkan kaki dan silang. Saya nak anda rasa senyaman mungkin, jadi di sini, anda boleh laraskan ketinggian dengan kaki bawah atau boleh laraskan ketinggian lutut satu lagi dengan merehatkan kaki yang satu lagi. Okey? Sentiasa pastikan anda paling selesa. Dalam posisi ini, kita akan bawa kaki ke arah tilam. Kalau anda tak dapat sentuh tilam, tak apa. Anda pergi setakat mana yang selesa. Mari, kita akan buat pergerakan ini 10 kali ya, tanpa tergesa-gesa. Bawa dan kembali. 2. 3. Idea di sini adalah supaya kita dapat melonggarkan tulang belakang lumbar dan pinggul. Jadi, anda akan rasa bahawa setiap kali bergerak, bahagian lumbar akan bergerak lebih banyak. Lepaskan lebih ringan dengan lebih semula jadi. Dan otot punggung akan semakin rileks, pinggul pun akan bertambah baik. Psych set. 8. Kalau saya terlalu laju, ikut kelajuan awak sendiri ya. 9. Dan 10. Kelebihan senaman ini ialah semakin gila hari anda, semakin anda akan rasa kelegaan dan kelonggaran yang mendalam. Mari kita buat di sebelah lagi. Mula dan kembali. 1, 2. Macam kita sedang mendodoi bayi kan? 3. 4. Kalau terlalu susah untuk kamu pergi dan balik, kalau kamu rasa terlalu berat, cuba buka tangan di sini. Itu akan beri kamu lebih kestabilan ya. 7. Dan kawan-kawan, ini memang sangat bagus. 8. 9. Dan 10. Di sini ada rahsia. Sebab bila kita sedang menggerakkan bahagian pelvis, sacrum, kita sedang mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik. Siapa yang dalam bidang kesihatan, walaupun tahu sedikit tentang anatomi, tahu bahawa bahagian sistem saraf inilah yang membuatkan kita memperlahankan rentak dan ia sudah menjadi persediaan untuk tidur. Dan sekarang, pada langkah ketiga,
Kita akan menambah pergerakan, membuat pergerakan yang lebih besar supaya dapat menggerakkan dan melegakan sendi-sendi di bahagian pinggang dan pinggul. Saya sudah sebut dalam beberapa video di sini betapa pentingnya kawasan ini, pelvis, pinggul, untuk tulang belakang. Memang mustahil untuk anda merawat bahagian pinggang dengan baik tanpa memberi perhatian, tanpa memperbaiki kawasan ini. Anda perlahan-lahan akan berpusing dengan perut menghadap ke bawah. Dan sekarang saya perlu tanggalkan mikrofon di sini. Kalau tidak, anda tidak akan dengar saya dengan jelas. Baringkan diri dengan perut menghadap ke bawah. Boleh berada dalam posisi yang paling selesa. Tangan ke bawah, muka ke tepi, atau letakkan dahi di atas tangan. Ikut mana yang paling selesa untuk anda. Bagi saya, begini. Anda akan bengkokkan lutut dan biarkan sahaja kaki jatuh ke kiri dan ke kanan. Jangan risau jika sebelah kurang daripada sebelah lagi. Itu soal dominasi kan? Sama seperti anda menulis dengan tangan, sama ada tangan kanan atau tangan kiri. Pada kaki pun, kaki juga begitu. Ini menyebabkan pengumpulan ketegangan yang berbeza di sebelah sini dan sebelah sana dan itu memang normal. Lakukan pergerakan setakat yang terasa mudah dan selesa. Jom kita mulakan. Nah, buat 10 kali ya. Ke satu sisi, ke sisi lain. 1, 4, 2, 3, 4, 5. Jangan tergesa-gesa. Kalau saya terlalu laju, awak tahu. Ikut rentak awak sendiri. 6, 7. Di sini kita sedang meningkatkan pembukaan dari pinggang dan pinggul. 9, 10. Dan ingat, hanya untuk menegaskan, anda tidak perlu pergi sampai habis. Anda pergi sampai tidak memaksa pinggang dan juga pinggul. Saya sudah faham sekarang. Dan untuk menghilangkan ketegangan yang datang dari pinggang ke punggung dan dari pinggang ke bahu, kita akan gabungkan regangan lembut dan pernafasan ringan. Perlahan-lahan anda akan kembali baring terlentang. Biarkan satu kaki diluruskan dan satu lagi dibengkokkan. Tujuannya ialah kaki yang dibengkokkan jatuh ke sebelah satu lagi. Anda akan bantu dengan tangan. Ingat, anda tidak perlu memaksa ya. Lakukan setakat mana yang selesa. Tengok, saya dalam kes ini, di sebelah ini, saya pun tak dapat sentuh. Saya boleh juga kalau saya paksa, tapi saya tak mahu. Jadi, posisi ini dah cukup baik untuk saya. Dan di sini, kita akan kekal selama lebih kurang 30 saat. Pada masa ini, anda perlu betul-betul lepaskan nafas. Tarik nafas, pernafasan, hembusan nafas yang perlahan. Tanpa sebarang usaha. Jika anda mempunyai kesedaran tubuh yang baik, anda akan perasan bahawa apabila anda melepaskan nafas secara santai, kelonggaran itu akan dirasai oleh semua otot badan, termasuklah piriformis, otot gluteus di bahagian sisi ini. Lebih kurang 30 saat telah berlalu. Kalau nak duduk lebih lama lagi pun boleh. Ini memang sedap sangat. Kembali, lepaskan. Pusingkan badan, jangan paksa badan. Dan kita akan tukar. Kaki yang tadi dibengkokkan, luruskan. Kaki yang tadi diluruskan, bengkokkan. Dan sekarang kita akan jatuh ke sebelah lagi. Macam ni. Tangan membantu. Sebelah lagi terasa lebih tegang pada saya. Ingat tak saya cakap pasal perbezaan kanan dan kiri? Semua orang ada satu kaki yang lebih dominan. Jadi, kaki yang anda, dalam tanda petik, lebih banyak gunakan sepanjang hari akan mengumpul lebih banyak ketegangan, akan bekerja lebih banyak daripada yang satu lagi. Dan itu adalah perkara biasa. Semua orang memang begitu. Ingat untuk bernafas dengan tenang dan lepaskan nafas perlahan-lahan. Ini memang sangat bagus. Jangan risau jika terasa bunyi pada tulang belakang. Ingat, kita sedang melonggarkan, membuka sekatan. Jadi, sama seperti bila kita tarik jari, kadang-kadang berbunyi, bila kita buka sendi, bunyi pada tulang belakang, bunyi pada pinggul. Dalam kes ini, ia hanya menunjukkan bahawa anda berjaya melegakan tekanan pada sendi. Dan sudah berlalu 30 saat.
Langkah seterusnya untuk anda memperbaiki kesihatan seluruh tulang belakang ialah menguatkan otot-otot yang betul. Dan cara terbaik yang saya tahu untuk melakukannya di rumah ada dalam video ini. Hanya klik untuk menonton. Dan untuk anda yang sudah sampai di sini, ada hadiah istimewa. Video ini adalah keseluruhan urutan yang kita lihat hari ini tanpa sebarang potongan supaya anda boleh mainkan dan lakukan sebelum tidur. Ini adalah video istimewa yang hanya boleh anda temui melalui skrin ini. Saya undur diri di sini. Salam hangat dan jumpa lagi.